Sebenarnya setiap kucing yang saya bela ni masing-masing ada cerita hero lah. Saya rasa hero ni cerita dia ramai orang tahu. Okay. Saya jumpa dia di tepi kaki lima lah, di sebuah kedai runcit, di mana saya jumpa dia terbaring. Masa tu dalam keadaan dia terbaring tu saya nampak dia ni lah, nampak dia kaki dia kena potong apa semua kan. Dan dari satu contohnya macam Hector, ni Hector. Ni Hector, okey. Hector ni masa saya jumpa dia dekat sebuah restoran. Saya tengah makan. Okey, masa tengah makan tu dia minta makanan lah. So saya bagi makanan tu. Masa tu dah keadaan gelap, tiba-tiba lampu kedai tu buka. Bila lampu kedai tu buka, saya nampak dia ni kurus lah, Dia kedai kurus. Lepas tu dia makan dengan penuh lahap lah, Ada saya kesal saya bawa balik rumah, okey. Nah, sekarang ni inilah Hector dia dah gemuk. Lagi satu contoh macam si baby, ni si baby, Baby ni dia seekor kucing yang malang lah bagi saya sebab masa saya tengah makan tu saya nampak dia tengah mengunyah putu rokok. Masa keadaan tu memang saya sedih lah. Mungkin dia keadaan terlalu lapar. Jadi saya ambil dia bawa balik. Jadi setiap cerita kucing yang saya beli ni memang yang kebanyakannya yang tak bernasib baik lah. Belum ada dapat mana-mana bantuan daripada mana pihak lah. Sehinggalah saya wujudkan blog saya, kakimotor.blogspot.com tu. Okay. Jadi saya bermula dengan penulisan. Saya tak sangka sampai satu masa tu penulisan saya melonjak naik. Ramai orang minat. Saya banyak dapat menerima sumbangan daripada orang yang datang ke rumah aksesori kucing dan ubat-perubatan lah. Itu yang setakat ni yang paling besar lah yang pernah saya terima. Andai kata saya diberi bantuan, bantuan tu berterusan, konstan. Tadi saya akan menubuhkan satu shelter home untuk kucing lah, kucing terbiar. Gambar haiwan ni dia banyak berlaku pada mereka yang tak suka haiwan lah. Memang totally tak suka kucing lah. Tak suka baling dengan batu ke, diorang pukul ataupun diorang buat macam-macam lah benda yang tak elok. Jadi bagi saya benda orang yang macam ni orang yang tak ciuman lah. Sebab kalau dia dah berani membunuh bagi saya tak mustahil lah. Satu hari nanti mungkin dia boleh bunuh orang. Di negara barat, mungkin ramai yang kata negara mereka kaya, boleh ada buat macam tu. Tapi bila saya search dekat internet, kebanyakan squad-squad ni ataupun shelter home ni mereka struggle. Mereka berusaha sendiri tanpa mengharapkan banyak bantuan daripada kerajaan mereka. Sebab apa? Sebab pencapaian internet adalah luas. Satu hari saya rasa hampir 14 juta orang melayari internet setiap hari. Jadi bermakna kalau setiap hari saya mendapat 10% daripada 14 juta tu yang baca cerita saya ni, jadi saya rasa saya mampu melahirkan modal insan yang menyayangi haiwan. Kalau kita sepak kucing ke dan sebagainya, sebab apa? Kita tak tahu kucing ni adalah jelmaan pada rezeki kita. Kadang-kadang bila kita tengah bersantai-santai, tiba-tiba ada kucing datang kat kita kan, dan kita bagi dia makan. Sebenarnya kita what we give, we get back lah. Apa yang kita bagi, kita akan dapat balik. Jadi maksudnya kat sini, jangan sekali-kali kita buat benda yang tak elok dekat binatang lah. Sebab apa? Binatang ni dia punya, kalau dia tak aniaya, sekali dia doa memang terus naik ke langit kan. Yang ni memang benda Cipi. Si Cipi ni dia berlari ke arah isteri saya. Lepas isteri saya ambil, bawa kepada saya lah. Macam saya ambil tu, muka dia ada berdarah dekat bahagian hidung. Lepas tu gigi dia patah. Gigi dia patah kat sini. Lepas tu kaki dia bengkak. Jalan timpang. Masa jumpa dia memang kurus lah. Lepas tu yang ni nama dia Mickey. Cik betina ni saya jumpa masa saya keluar pada restoran yang sama. Mata dia ada macam, mula saya ingat buta, tapi bila saya tengok mata dia macam ada katarak
Ada selaput mata dia di sini. Kan? Ni Cumi diselamatkan oleh seorang wanita berbangsa Cina. Dia jumpa kucing ni kat tengah jalan lah, belakang motosikal kat tadi tak. Okay. Jadi kau tengok kaki dia memang dah patah lah.